Aku nak cerita kat duduk rumah, kau ajak aku keluar pula. Keluarlah nak duduk rumah buat apa nak? Tengok lipas ke apa kat rumah? Dah tu je pilihan yang kita ada. Mak aku cakap, kita letak serai tak jadi. Mak aku kata cuba letak pandan. Tetap pandai pula. Tapi kalau dekat sini ada pandan ke? Tak tahu nak aku rasa kita kena cari lah. Pandai kat mana tengah ni? Kau bawa aku pergi sini, aku dah lah pakai macam ni Najla. Ni kalau terjumpa siapa-siapa ni, Nah. tak ada orang nak kat aku tau. Aku jujur nak. Kau macam bawa balik lepas ngaji nak. Tak apa nak. It's okay nak. Kau ada still orang cantik. handsome ah. Tapi kalau aku try orang aku tengah macam ni, kau rasa dia nak aku? Boleh try. Orang dah pandang aku dah. Boleh cuba nak. Boleh cuba. Dia orang tengah pandang aku. Aku pakai macam ni teruk lah aku rasa. Nah, cantik nak. Tak apalah. Cantik. Jom ikut je jalan je. Okey. Confident. Kau tak ada daun pandan kat sini, aku beli daun kari je tau. Ada. Daripada jom. Ramai pula orang hari ni weh. Yo, awak tiba-tiba ramai. Miskin kak. Siapa? Tu. Asal Mamat tu dekat sini? Mamat mana Najla, pula ni? sorot Najla. Tak nampak juga ni muka ni. Mamat Puyo tu. Najla, aku tak nak. Apa yang tak mau? Awak aku nyok sekali. Mana aku tahu? Apa nak jumpa dia? Tak, masalah dia kat office. Muka dia kat sini. Muka dia aku pakai macam pergi balik marhabat ni. Nah, aku rasa lebih sekurang lah no. Aku rasa dia ikut lah. Najla, tolonglah Najla. Kenapa dia ikut aku? Mana aku dah tahu. Dia suka kau kalau aku pakai macam ni? Jumpa je. Kalau aku pakai macam ni, mesti dia tak suka kan? Awak pula suka lah nak. Dia ikut hang tu. Najla, Apa yang? aku rasa kita kena balik. Aina. Aku dah tak nak. Biar aku nak balik. Najla. Sabar. Gimana? Kau buat apa kat sini? Kau yang buat apa kat sini? Kau ikut aku kan? Kau ikut aku. Banyak lagi tempat dekat sini kau boleh pergilah, Arif. Aku ikut kau. Kau tadi buat apa nyorok belakang? Mana ada aku menyorok? Aku nampak kau nyorok tadi. Tak, kau admit je lah sebenarnya kau ikut aku kan? Kau hari cuti, aku ingat aku tak ada muka kau. Tapi cantik lah kau pakai baju macam ni. Tak payah menganjing aku. Apa benda pula aku menanjing kau ni? Aku serius ni. Dah lah. Tepilah aku dah jalan. Silap. Belah lah. Asal pula aku nak belah? Kau belah lah. Kau dah ikut aku? Malaslah aku. Nak. Aina. Apa? Kenapa kau boleh macam tu? Kenapa kau nak aku buat apa? Kau nampak aku macam tengah pakai dress ke sekarang? Aina, sini Aina. Kau bagi satu peluang je dekat dia. Satu peluang Aku apa? bagi Dua ke tiga peluang aku tak nak bagi. Aina, dengar. Aku bagi Najla. satu chance kau keluar sehari je dengan dia. Okay, kau pergi. Pasal aku nak buat apa? Jalan-jalan lah borak-borak dengan dia. Kau jangan tinggal dia macam tu, Aina. Not bad juga. Tapi aku tak nak. Nak, kau pergi. Aina, pergi. Aku tak nak. Najla. Bye, Aina. Bye. Jom. Aiman call. Najla lah. Dandan lah Aiman pun nak call dia ni. Kau buat apa lagi kat sini? Mana Najla? Ada ni bawah kasut aku. Tak ada kan? Alah, comel. Panggil macam tu. Ni dah makan belum? Dah. Dah? Dah. Belum ni. Jom, pergi makan. Nak makan dengan kau. Nak pegang aku kan? Aina, aku nampak tangan kau tu. Kau tahu kan kau sadar macam mana? Bicep kau pula besar mana? Jom. Pergi makan. Kau susah sangat pergi makan. Jom lah. Cepatlah jalan lah. Tak pegang tangan lagi. Okey. Ni. Tapi aku nak yang ni. Nak macam? Nak macam ke nak Rif? Pilihan antara Tapi dua. aku ambil yang ni macam tu. Aku tak payah buat cubaan nak bagi aku blushing. Aku adalah orang yang paling susah blushing di muka bumi AI team. Ya, kau nak blushing dengan ni je. Aiman, tak Aiman, Noah, tak Noah. Siapa lagi? Tu je lah kau nak pun. Dengan aku kau memang susah dengan aku kan. Tapi tak apa, macam mana sekalipun. Usaha. Kita kena ada usaha. Betul tak? Betul dah kot? Tak tahu. Kenapa kau asyik sebut nama aku? Kau tak rasa macam ni ke, segan ke aku tak sebut nama kau? Ya pun, aku nampak je sebenarnya. Aku boleh nampak daripada mata pun dah boleh tahu dah sebenarnya kau okey dengan aku. Cuma standard apa perempuan ego tinggi. Kan? Tak ada.
Tak ada? Tak ada. Aku tak ada. Tak payah blushing macam tu. Nampak sangat yang kau ni malu dengan aku sekarang ni. Aku kan malu dengan kau. Pakcik tu tengah tengok kita. Saya dah tengok kau weh. Mana boleh? Aku seorang je boleh tengok. Dia suka aku kuih. Tapi kalau okey, disebabkan kau dapat dengan aku, kalau setiap kali keluar aku pakai macam ni okey ke? Tak macam jatuhkan standard kau ke? Kau tak payahlah tengok aku macam tu. Asal tak ada tengok macam tu? Tengok aku macam biasa, macam manusia biasa tengok macam tu. Cantik aku punya. Puji aku dah. Tak ada aku puji Syafiq. Tak, aku tak lihat. Tak kisah video ni. Kau puji Syafiq tak boleh. Kalau aku tak boleh. Kau tak boleh. Kalau kau tak kau tak jealous dengan Rif, tak apa. Aku jealous. Syafiq pun puji aku. Oh, kau takut badan dia sadar. Takut orang perempuan. Kau jangan ada opinion orang lelaki. Kau jangan marah Aina. Tapi jangan saya benda sini. Okey. Kau jangan marah Aina. Aina pun tak layan kau. Cerita lah. Sebenarnya kalau jalan kaki ni jauh macam mana pun tidak ada masalah. Sebab saya masuk di Sabah dulu di kampung, aku memang selalu jalan kaki. Kalau pergi kerja, setiap kerja dulu, memang tiada kendaraan dulu. Tiada